Kalau kita mati di Mekah, adakah kita tidak kena seksa kubur? Mohon penjelasan. Jawabnya kena kalau mujahid. Faham lagi? Tak kira Mekah Madinah. Tengok ni Tan Sri Abu Lahab dengan Datuk Patinggi Abu Jahal. Tanang di mana kubur? Bukan kubur Sungai Lembing. Faham tak? Bukan kubur di Sungai Isyak. Kubur Mekah. Betul tak? Hari-hari kena katok. Jadi bukan jenis kubur. Dia kira amalan kita. Orang Islam, orang ingat kafir, tak kenal tanam di kubur Cina, dia dalam nikmat, tak ada masalah pun. Faham? Orang kafir, orang ingat Islam pasal pakai kopiah, faham? Mati. Orang tanam kubur Islam, maka selamat dalam kubur. Dah, amalan kita masa ni. Faham? Batu bilang, mintaklah panjang umur biar kita dapat memperbaiki